Hello, Assalamualaikum. Jumpa lagi di Mati Channel ya. Okay, tengok apa yang Mati nak buat pada hari ni. Okay, Mati ada labu ya, labu kuning biasa tu. Mati rebus dulu. Banyak mana tu terpulang lah sukatan korang sendiri ya. Nak banyak, buat banyak. Dia tak ada masalah sebenarnya. Tak ikut sukat pun. Ikut kita selera macam mana nak buat. Dan dia akan jadi juga. Okay. Lepas tu Mati ada kurma Cina ni. Potong lalu macam tu. Lepas tu ada satu cawan macam ni. Sebab tepung naik sendiri ya. Macam ni tepung naik sendiri ni. Okay, lepas tu ada kelapa putih sikit. Lepas tu ada gula perang. Dalam 2 sudu makan lah. Lebih kurang je lah. Minyak pun sama 2 sudu makan. Lepas tu telur 1 biji. Lepas tu Mati ada bubuk naik moripan ni 1 sudu kecil tu cukup lah. Okay, rendam dulu dengan air. Okay, tu yang bahan-bahan lain ni nanti tepung Mati kena hancurkan dulu, lenyekkan dulu labu ni. Dah halus, Mati akan bubuh dengan tepung ni. Lepas tu bubuh minyak, bubuh telur. Kalau korang nak bubuh lah secubit garam. Terpulang korang lah, kalau ikut rasa masing-masing lah. Apa yang korang suka nak bubuh boleh je sebenarnya. Dia akan naik juga sebab kita dah bubuh serbuk penaik ni Nampak tak? Okay, bahan-bahan ni sebenarnya terpulang korang. Korang nak bubuh apa pun dia akan jadi. Sebab kita dah ada serbuk penaik ni. Kelapa ni dia macam kita buat lepat labu lebih kurang macam tu. Tapi kita style kukus macam ni. Kita bubuh dalam loyang, nanti kita kukus. Jadilah dia. Kalau tepung ni terpulang korang nak lebih ke nak kurang ke, ikut suka masing-masing lah benda ni. Lepas tu kelapa ni kita bubuh garam sikit lumbur dengan garam sikit. Okay, jom ikut Mati nak masak macam mana. Jom semua. Tengok ya, Mati dah bubuh, dah lenyekkan adunan tadi. Buah labu dah lenyekkan. Mati bubuh minyak, bubuh serbuk penaik. Lepas tu bubuh telur. Lepas tu gula ya. Adun dulu sampai dia sepati, baru kita bubuh tepung ni slow. Dan untuk kelapa dengan buah kurma Cina tu jangan bubuh lagi. Tunggu ya. Kita buat adunan ni sampai dia cair lah. Bukan cair sangat lah. Nanti kita tuangkan dalam loyang ya. Loyang tu kita kena oleskan dengan mentega lu. Margarin kita oleskan keliling dia, baru kita tuang sikit-sikit ya dalam loyang tu. Okay, tengok ya. Nampak ya, adunan tadi Mati dah campur semua. Lepas tu kalau agak dia kental, korang campur je air ya. Air cawan ni setengah cawan ni ke air rebusan labu tadi, bubuh dalam ni. Kita kacau sampai dia jadi macam ni nampak. Tu dah cantik lah tu. Lepas tu orang kita bubuh dalam loyang ya. Lepas kita perap dulu dia dalam 15 minit macam tu. 10 minit ya, baru kita bubuh dalam loyang ya. Okey, jom teruskan. Okay, nampak ya, Mati dah oleskan loyang kita dengan margarin ni. Kita oleskan keliling dia, rata-ratakan. Lepas tu kita ambil adunan yang kita dah perap tadi. Ni nampak ya adunannya. Okey. Buah jangan penuh loh, buah separuh ya. Jangan buah penuh, korang kita nak buah atas dia lagi. Okey, ni dah jadi separuh. Bagi 2 lah adunan tu. Kita ambil kembang. Okey, jom tengok Mati nak kukus dia. Nampak ya, Mati dah kukus yang separuh tadi. Kukus dalam 5 minit lebih kurang lah. Tengok dia dah agak-agak dah kental. Kita tutup dulu ni ya. Okey. Nampak ya, Mati dah kukus yang separuh tadi tu. Kita kukus sampai dia agak-agak dalam 5 minit lebih kurang lah. Dia keras sikit. Baru kita letak topping tadi ya, yang kelapa dengan buah kurma Cina tu ya. Okey, jom kita kukus. Kita tutup dulu kukus ni ya. Nampak ya, adunan tadi lepas 5 minit dia dah mengeras. Mati bubuh kelapa. Lepas tu Mati bubuh lah kurma Cina tu macam ni. Kukus kejap je dalam 3 minit, baru kita bubuh topping di atas lagi ya. Jom tengok ya.
Nampak ya, mati dah bubur balance tadi yang kita bagi 2 tu di atas dia, dan kita kukus macam biasa ya. Kukus mungkin dalam tak sampai 10 minit lah. Dia cepat masak ni, cepat naik ni. Okey, jom. Okey, korang ya, tips nak tahu benda ni dah masak ke tak. Ambil garpu, cocok dengan ni. Okey, kalau licin, mana dia dah masak ya. Okey, siap sedia untuk dihidang. Okey, nampak ya. Kuih kita dah masak, tunggu sejuk ya. Korang boleh rasa tengok ya, tangan mati dah bersih ni. Okey, tekan je mantul. Mantul, nampak. Lembut je. Okey. Sekali lagi kita belah ya. Okey, nampak ya, mati dah belah dia jadi macam ni, nampak. Sedap ni kurma. Dia tak manis sangat sebab buah ni dah ada dah manis. Dia memang sedap. Tengah tu dia ada kelapa kan. Ni memang mantul sedapnya. Okey, kawan-kawan, bolehlah mencuba resipi ni jika berminat. Okey, kawan-kawan di luar tu, terima kasih dah sudi menonton channel Mati ni. Jumpa lagi di lain hari dan waktu. Assalamualaikum. InsyaAllah. Bye.